Saya seorang profesional HR di Malaysia. Siri ini akan membincangkan resume dari perspektif calon. Pertama, apakah perkara pertama yang dilihat oleh profesional HR semasa menyemak resume? Profesional HR tidak bermula dengan melihat bahagian atas resume. Pandangan pertama kepada 3 perkara: pekerjaan terkini anda, jawatan, keputusan. Jika 3 perkara ini tidak jelas, resume anda mungkin akan ditolak. Kedua, resume anda sebenarnya tiada satu perkara ini. Tugasan keputusan dijelaskan dalam video sebelumnya. Ketiga, patutkah anda memasukkan gambar dalam resume anda? Di Malaysia, jawapannya berbeza daripada apa yang anda fikirkan. Ia tidak wajib, tetapi terdapat 3 situasi di mana memasukkan satu sebenarnya boleh menjadi satu kelebihan. Apabila pelanggan sedang mencari jawatan tersebut. Apabila budaya syarikat adalah tradisional. Fokusnya bukanlah gambar, tetapi profesionalisme keseluruhan. Keempat, kesilapan resume yang paling biasa dilakukan oleh graduan baru. 90% resume graduan baru melakukan kesilapan yang sama. Bukannya mereka kekurangan pengalaman, tetapi mereka menulis seperti pelajar, bukan pekerja. Contoh, projek peranan, tugasan sumbangan. Saya membantu graduan baru membetulkan perkara ini setiap hari. Kelima, sebab sebenar HR menolak resume dalam 3 saat. Bukannya anda teruk, tetapi HR tidak mempunyai masa. HR menghabiskan perata 3 ke 6 saat untuk memutuskan sama ada untuk meneruskan membaca. Sebab penolakan, pemformatan tidak teratur, terlalu panjang. Perkara penting yang tidak jelas. Jika anda telah menghantar banyak resume tanpa menerima respons, anda boleh DM saya.